Jadi kalaulah kita, katakan kita meninggal hari ni, agak-agak apa harta yang kita tinggalkan tu yang boleh dijadikan sebagai, orang cakap apa, mesin cetak pahala automatik? Adakah? Cuba fikir-fikirkan apa? Live TikTok. Bolehlah yang share, yang tak share ni. Kita fikirkan. So Nabi cakap apa? Ada 3 saja amalan, aset, harta kita yang akan kekal lepas kita mati. 1, doa anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak ni kan jaga betul-betul, raise dia betul-betul, dia jadi anak yang soleh, hati besar, dia lupa doakan kita. Yang single, sedih kan? Yang tak ada anak, sedih lah. Jadi kita tak boleh hanya berharap pada tu, kita kena move ke next. Apa next? Ilmu yang bermanfaat. Macam Puan Umi cakap, live TikTok, macam Tuan Rahman, arwah Tuan Rahman kan, dia punya konten tu, siapa yang tak kenal Tuan Rahman adalah kita punya kawan juga, rakan seperjuangan, yang mana tahun lepas meninggal selepas beberapa tahun buat bisnes public good ni. Tapi dia adalah orang yang sangat rajin, agresif, baik, berkongsi tentang ilmu, dan sampai sekarang orang dapat manfaat sebab dia punya konten tu running, view naik, dia punya empire makin besar, makin grow, Masya Allah, banyak pahala dia dapat. Jadi tuan-tuan, hari ni tuan-tuan dapat knowledge, dapat ilmu, jangan lupa share dekat media sosial. Tulis status, share. Buat ambil gambar, tulis ayat sikit, kongsikan. Sebab dunia sekarang ni, cara sampaikan yang lebih pantas adalah media sosial. Kita boleh seorang-seorang mokol mencerita apa yang kita dapat hari ni, mungkin orang dah angkat telefon kita kan. Tapi kalau kita share kat media sosial, ramai silent reader. Dia baca, dia tengok, dia mungkin tak like, tak komen, tapi dia baca. Mudah-mudahan dia baca tu berubah hidup dia, pahala mengalir daripada kita. Setiap kebaikan yang dia buat selepas tu.